Mengupak ni jahat dari berzina. Mengupak ni asyaddu minaz zina, Nabi kata. Zina berat dah, berat mengupak lagi. Lepas berzina dia bertaubat kepada Allah, dua-dua pasangan, walaupun tak makan duit lagi, taubat dah, Allah terima. Faham lagi? Tapi orang yang mengupak, dia kena minta halal dengan tuang tu. Faham tak? Kalau tuang dia tak halal, tak apung, dia akhirat. Sudah kerja. Nah, kita sekali ngupak, rapuh 2 jam setengah. Dia Terengganu ada nama Tok Syekh Qadir. Tok Syekh Qadir ni orang dulu-dulu lah, orang hebat-hebat. Nah, orang Malaysia ni ramai Tok Syekh dulu-dulu, Tok Wali. Jadi dia balik rumah dia, ada jirang dia hok suka ngupak, duduk ngupak atas lambu, atas beranda. Terengganu panggil lambu. Lambu jini tu asal Terengganu kan. Jadi dia rombok. Tak faham tak rombok? Tak ada rombok. Rombok tahu? Rombok ni utuhkan. Robohkan. Roboh. Sakit sungguh ni. Dia roboskan dia. Dia roboh terus. Dia punya tu. Tak pakar. Pasal apa? Pasal bekas orang mengupak duduk atas beranda rumah dia. Buat kayu lain. Tengok orang dulu-dulu hebat. Pasal kalau babi, anjing naik, maka basuh 7 kali suci. Tapi bekas orang mengupak duduk suai sepanjang zaman. Bagi dia. Nampak tak? Itu baru orang mengupak. Belum orang set rombok sejik lagi. Nampak? Jangan mengupak. Tapi jenis Melayu ni, perut kotor. Faham tak? Perut kotor. Hati busuk. Dalil hati busuk, suka cerita, dengar cerita hak buruk orang. Cerita tak buruk, tak suka dengar. Tak percaya lagi, rumah dia cerita hak tak buruk. Kau tak mau dengar. Assalamualaikum Nija. Ni lama tak mari lah. Apa khabar? Apa cerita? Ni nak khabar tu lah. Tok Imam kita tu. Dah, apa Tok Imam? Tok Imam surah kita tu, pagi dia bangun 5:30. Lepas tu, dia mandi. Dah lepas mandi, dia pakai serban, pakai baju. Lepas tu, dia pergi sejik. Lepas tu, dia balik dari sejik tu, dia pergi minum kopi. Dah cerita benda yang ni. Orang nak dengar tak cerita gitu? Nak dengar. Maknanya nak khabar bagusnya Tok Imam ni. Tak? Orang tak nak dengar. Dah nak dengar ke mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, ni lama tak mari. Mari. Apa cerita mari rumah ambil awal-awal ni? Tak dengar lagi Tok Imam. Sejik kapung kita.